was seatbelts and swivel on this way. Thank you. Scenery Moses. Sunrise bleeding through the glass. Duduk depan view. Got the gas tank full. We'll move. Leaving all the gold in our hometown. Oh ni, aku rasa paling aku tak suka adalah aku tak boleh baring dengan seat bas aku. Like. Dah sampai, ada Mak Zori di sini meeting. Sampai. Jadinya ni nak ambil makan. Ambil kan? Yeah, sebab kita terbang. Okay guys, now we are sobat tak estetik dah. Kemas barang. Keluar rumah pun awal pukul 8. Tapi bas pukul 8.41. Tapi sampai dekat Serimo, ada satu benda tak bawa. Benda paling penting, meatball yang aku dengan Yana. Aku dengan Yana kita gentel-gentel and gorengkan. Itu yang tak bawa. Benda lain semua. Ada orang ingatkan pun meatball. Dah lah semalam umur buat betul lah. Kau yang banyak. Mana ada. Aku tunggu lambat lah. Siapa pengawal? Kau. First meal. Bukan. Di lunch Okay ke? Laila? First meal aku lah. Muafiqah? Sedap ke? Sedap weh. Masya Allah. Dia sibuk lagi di situ. Terbang sudah duduk. Chef untuk hari ni tak boleh nak makan. Oh Akbar. Ada orang masuk bilik aku tengah pakai tudung. Dia cakap, Yana, I'm so sorry. Aku terbakarkan kain batik kau dekat iron board. Aku macam, okay lah, tak apa, whatever. And then dalam bas aku make up. Eyeliner aku pun tercucuk mata. Second thing that happened. Third thing that happened, tengah pakai lens. Terbang lensnya sebelah. Bukan aku suruh tudung, tiba-tiba tudung terbakar, iron board terbakar. Dalam rumah orang. Allah Akbar. Aku minta maaf sangat dah. Sabarlah. Yana, I'm so sorry. Kain batik kau. Tak apa, nanti aku minta kakak aku bawakan daripada Malaysia. Tudung ni nak kena ganti lagi. Lepas tu nanti aku iron buat korang. Iron korang kena betulkan. Tengok. Lepas tu nak kena pergi ambil pasport lagi kat rumah Blackburn Road. Ya Allah. Jauh perjalanan hari ni. Lepas tu dah settle semua, barulah naik bas balik dengan diorang. Bekerja juga dah naik bas tu. Tapi itulah. Okey je. Struggle is real. At the Penguin Parade, and you are waiting for the right time for the penguin to go out to meet us. Let's go. Okay, so Not we meet. so actually only 3 of us because what?
Because Risha, Murfika. Because they don't want to see the penguin. Ah, it's okay. I don't know why they don't want to see why. They are not here. Excited as well. Yeah, it's okay. Kau tak, kita excited sangat ni. Tanya apa dah pulang ke Australia. Kita ada banyak sign. Dia ada banyak kat sini. Okay, dan masuk dah. Banyak nak sorry lah, kita tak dapat pergi premium. General viewing aja. Jauh tak perjalanan datang tadi? Jauh, 30 minit jalan dari bus stop. Jalan kan 30 minit. Yes, jalan dekat tepi jalan raya besar. Adik ikut ke ni? Nak, keluar balik. Keluar balik. Balik tak nak. Jadi aku kan lalu kat pokok. Kalau di dalam dekat motor pun macam Bag kau pun nak. Okay, first we can take this. can take the pot. Yeah. Okay, ambil pot. Lepas tu Macam Felix. Kita tanam pot. Okay. Lepas tu kita Ish, kita waduh bersilang-silang pula. Tipsy, snowy, water lapis. orang tak interested ke dengan tanam pokok? Sit paper. Okay, sekarang kita akan masuk ke dalam Kuala Road. Rasa pun nak jadi koala ke nak jadi lembu? Sorry guys, koala kat sini semua pemalu. Dia senang nak tunjuk muka dia. Sekejap. Jumpa 10 koala sebenarnya. Tapi semua tak boleh tentu. Tu je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Nak kencing. Saya teringin kopi sangat sekarang. Sebab lama sangat dah jalan. So, I want coffee. Okay, that's all. Apa nak cakap apa? Ada penampak tak saya pegang ambil Raha? Terima kasih lah. Kat belakang ni tak ada pegang kan? Sebab yang angkat macam tu. Ada tempat aku tinggal. Berat sih. Buang iPad lagi. Barulah panjang sikit. Baru sampai ke? Baru sampai? Okay. Dah pakai mesin cip ke? Esok baru ada. Bye. Kita dah sejam kat sini tak dapat Uber. Tak boleh. Dapat sekali mata depan aku waktu tu. Dan aku dah book dulu before dia. Penat. Enjoy the nature.
connect with the world, touch the grass. Macam tu. Share dengan siapa? Oh, semua tak ada makan. Wait, orang yang kat sana yang nak beli siapa je? Bergambar. Tiba-tiba lampu yang ke sini lawa. Lawa pula. Ambil gambar cepat kamera. Jadi saya kat kamera belakang. Tak kisah Okay, let's go. Tolong, ada 6 ekor duyung terdampar kat Kowis Chaos Beach. Hi, we are here at Churchill Island. Sekarang kita nak pergi tengok binatang. Banyak binatang. Ih, tengok cantik. InsyaAllah. Let's go cold milking. Now separate that lanolin in. That'll go to moisturising cream. Tekan bawah ni yang tekan sambil terbuka mambat. So kita masih macam ni lah. Yeah. Tadi aku berhenti kat mana? Tak payahlah perfect sangat ni. Nampak sangat kau suka konten aku. Pasal aku tengok. Betul apa tak ada? Tak tengok. Tengok Epa. Sabar tengok Epa. Mau balik. Okay, so bye-bye. Bye-bye Phillips Island. Bye-bye Fish and Chip San Remo. That's all for our today's trip. Bye! Tutup.